Bahagian depan ni unblock view. Depan ni sahaja korang boleh muat 2 atau 3 biji kereta korang boleh parking. Rumah ni terletak dekat Jalan Emas 13, Taman Sri Skudai. Ni pagar dia, pagar bawah agak tinggi. Kawasan kampus ni boleh muat dalam 4 atau 3 biji kereta. Dah fully tiles, awning pun dah tarik sampai depan. Jom kita masuk pada bahagian dalam. Pintu macam biasa, safety door. Ini kawasan living hall dia. Untuk rumah ni ada 4 bilik, 3 bilik air. Setiap bilik ada toilet. Ini kawasan store area dia. Lagi satu lupa, rumah ni dah siap bagi kipas, cornice L-box semua. Kita pergi pada bahagian kitchen area dia. Kitchen area dia dah siap dengan tabletop, cabinet, dan bahagian belakang ni korang boleh buat tempat laundry area. Pintu belakang pun dah siap safety door. Dekat bawah ni juga ada bilik pertama. Katil king, bapak katil pun boleh muat. Bilik air dia attach terus dengan bahagian dapur. Jom kita naik bahagian atas. Daripada tangga sampai ke atas semua SPC floor dah siapkan cantik, kemas kontraktor ni buat. Kat atas ada 3 bilik. Bilik yang pertama bahagian atas boleh muat katil king, toilet sharing. Dah siap fully mosaic macam toilet hotel. Ini pun boleh muat katil king. Bilik nombor 2 bahagian atas. So total dah 3 bilik. Dan ini bilik yang keempat, bilik master bedroom yang paling besar. Luas, siap ada kipas. Bilik air dia pun korang boleh main lari. Untuk rumah ni 22x70, non-bumi lot, freehold. Kalau korang minat, harga dia 698,000 sahaja. Apa-apa boleh roger. Ciao.